Solat witir 3 sekali ke 2-3 ke, kedua-duanya boleh dilakukan. Kerana Nabi SAW solat, kadang-kadang baginda solat diakhir dengan 1 rakaat dan didahului dengan beberapa rakaat. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut hal ini dalam Fathul Bari. Ada orang kata kalau 2, macam mana kita nak niat witir tu ganjil. Lepas tu 3. Dia 3, cuma dia dipisahkan. Macam sembahyang qiyam Ramadan lah, dia 8 tapi dia dipisahkan 2-2. Maka kalau tanya saya, hak buat 3 pun ya, yang buat 2-1 pun ya. Jadi kalau pergi Masjidil Haram tu tak salah mufaraqah dengan tu imam. Tuan-tuan, biasanya bukan syarat, biasanya yang diamalkan di Mekah dan Madinah tu banyak mengambil kira soal hadis lah. Pasal ramai ahli hadis mereka, dan orang sana sensitif dengan sunnah tak sunnah. Tak bolehlah kita kata Tok Imam Masjidil Haram buat bid'ah. Jadi tak berapa tepat.